Dia kata celaka di kalangan anak-anak, dia kata kalangan umatmu ya Rasulullah, bila dia membelakangi tak cara, tak pera, tak tanah, tak jaga, tak batu, tak ganim terhadap ibu bapa dia. Celaka hidup dia. Rasa royaklah dia pergi wasabah. Semutih-semutih wasabah dia tu besar berlagu. Semaya ajak pagi sampai gelap, qiyamul lail setiap malam. Janguk rapat latar, ekor serupet ni tek. Bila dia tidak cana ke ibu bapa dia, dia tidak hormat ke ibu bapa dia, dia tak jaga, tak didik, tak gapo dia ibu bapa dia, ma ridallahu illa fi ridalil walidain. Keredaan aku akan mari, Allah Ta'ala kata, bila ibu bapa meredaimu. Kalau ibu bapa mu tak reda mu tak sah mimpi lah reda. Tak sah royak lah mengaji tinggi menangis sama mana. Aku tak elak. Walaupun ibu bapa mu tu tak pandai nulis, tak pandai baca, bodoh, jahat sekali mana sekalipun ibu bapa mu, dia tetap ibu bapa mu. Tetap mu kena hormat pada dia. Mu tak sah agah. Mu tak sah sahur lah. Mu pakak tinggi, mu kerja jabat, bini mu kerja juga. Kelik dua mu tak cakna ke ibu bapa. Mu bawa anak bini mu pergi makan di restoran, penuh meja makan dia. Ibu mu duduk di kampung makan ikan rebus dengan sambal garam. Celaka mu. Celaka. Mu kena fikir biar ibu mu senang semua mu rata. Mu makan setara ni mu kena makan ke ibu mu makan lagu tujuh kok. Rumah mu ada segala kalau rumah ibu mu kena ada lagu tujuh. Rumah mu bagai banglo nak ya, istana rumah mu. Rumah ibu bapa mu condong nak terbalik esok lusa. Mu biar khabar kata malaikat Jibril kata.